Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat tengah hari. Selepas pagi tadi Siti pergi dengan cik suami tengok kerja tengah hari ni, sebabnya ikan mak Siti tak ada, ikan tenggiri. Pergi dekat orang jual ikan tadi tak ada, terpaksa datang Patah Selamat dekat Indah Kota ni cari ikan tenggiri dia lah. Sebab hujan-hujan ni susah sikit kan ikan tu, agak mahal sikit lah. Faham lah, hujan-hujan ni kan ikan tu agak susah sikit lah. Sebab dia tak boleh makan ikan sebarangan. Dia kena makan ikan tenggiri saja sebab penyakit dia tu kan. Baiklah tudung Siti ni. Siti pun sebab dia ada kat rumah. Kak Along dia pergi hospital hari ni. Jadi Siti pergi pagi tadi keluar sebab anak ada. Tinggal kat rumah je lah, tak bawa dia pun. Sebab susah kan, kulu gila dia, tak ada nak gerak kan, duduk dalam kereta buat sakit badan je. Jadi Siti pergi cari lauk. Hari ni nak masak sayur air petola, goreng ikan je untuk dia. Ni dah tengah hari. Siti pagi tadi makan mihun je, jadi letih sikit lah, kena cari benda alas perut tu sebelum buat kerja sekejap lagi. Ada Mak punya wafer. Wafer. Ini air. Air apa tu? Milo. Plastik apa ni? Air punya shawarma. Bapak besar plastik. Biasa. Dah. Pasti kena tak Air Milo kan? Kena tambah tenaga. Jatuh duit dengan ayak Milor dahulu. Tak ni terbalik. Senang masuk. Dengan beli wafer dekat depan ni. Wafer. Sebab Siti dah ketar, kena cari air yang air manis, tak bukan bergas. Siti beli Milo berapa ringgit beli ni? Betul. Wafer. Milo ni dia tak manis. Alamak, habis baju tudung mak. Sumpah. Sumpah lah pula. Tutup tak rapat. Ni keluar boleh ni. Ni habis lah. Apa? Mana tisu? Dia punya tutup tak rapat kot. Habis tudung. Macam mana nak makan ya? Aduh ya Allah. Selama ni buat ke hidung ke? Selalunya makan kat mulut. Dah tu. Tanya lagi. Kenapa ditanya? Alamak. Titi punya wafer ni apa? Ini apa? Coklat? Kambing. Hah? Kambing? Wafer itu kambing? Pelik tu? Coklat. Macam ni. Balik ni apa? 1.5 dia makan. Tempat lama masak. Protein ni high ke apa sebenarnya? Kan dia agak sejuk. Macam mahal. Kalau anak-anak dia tak nak makan coklat, dia Siti kena makan coklat lah, sebab dia tenaga dah tak ada. Kan? Kalau makan panas sedap lah. Kalau makan sejuk dia lembik. Dia tak terlalu manis. Dia tunggu siapa? Dia tadi kat situ. Kenapa saya berhenti kat situ? Nak masuk tapi terlepas. Dia reverse, bukan dia kereta pula kan dia. Ya. Dia nak masuk ke depan. Kita tu keluar pun. Balik kan kena buat kerja lah, sebab mak dia nak makan. Tapi buat yang tu je lah. Kenapa kau? Dia reverse duduk panjang. Tak sedar diri. Ada tu? Macam mana? Ni aku tak lepas, tak dapat. Jual lah kereta tu. Tak ada apa. Nak rasa? Tak nak. Ni ayam. Apa? Ayam? Bukan dia ada masang kan? Masang kan? Dah tu lah. Dah sabang putih. Tak nak. Dia semacam entah. Rasa kambing. Makan ni sikit buat alas perut sebelum balik buat kerja balik semula lah. Nanti rasa macam terlalu tu penat sikit. Pula. Tengok kat hujan tengok kat depan. Daripada hujan kan, tapi dia tak lebat, dia berintik-berintik je. Lepas lebat. Hah? Ya ke? Tengok. Nampak putih kan? Putih tu dia lebat. Dia tadi tak apa beli golek. Duit mah. Dia punya nampak lebat kan? Tapi tu berabuk ni air pasang dia berabuk. Sebab dia berangin ni, hujan ni berangin, menyebabkan kotor dia pada lori dia. kemik macam kena langgar. Tengok tak nampak apa kan? Bahaya tau jalan macam ni. Tadi sebelum keluar pagi tadi dah accident 2 tempat.
Depan ni ada betul-betul dekat benda apa lagi? Mula-mula kita nak masuk jambatan tu kan yang ujung. Kat situ lah. Kat situ depan ni satu depan ni satu dekat sana satu. Alah pergi dekat 3P tadi kat sini. Alah balik dekat depan tu. Sebab jalan licin tengok ni. Berabuk. Licin ni. Dah musim hujan ni kan dia start dia sebab kebanyakan dah banjir. Cuma Pahang ni macam jadi satu pertengahan lah macam tu. Kita pun takut juga sebab dia hujan macam ni. Naik kan? Air pasang tu yang kita takut. Tutup dah pasang. Itu bukan pasang paip. Oh lain Pasang paip lain. Leceng kat sini. Tengok lori penuh. Nampak lori. Penuh lori. Ini baru pukul berapa? Baru nak masuk pukul 1. Start jam dah. Okey lah, kat sini je video sedih. Sebab nak balik masak dah ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye bye.